Walaupun Allah Ta'ala jadikan kita manusia sebagai makhluk yang terbaik, tapi kita banyak kelemahan. Ya, lepas tu kalau tengok manusia ni, Al-insan, dia diambil daripada perkataan nasia. Nasia tu mana telah lupa. Saya, kita, semua sifat kita memang pelupa orang tu. Memang mudah lupa, tak ingat. Ya, kadang-kadang letak kunci tempat lain, cari tempat lain. Saya pun pernah ada sekali. Kunci ada dekat motor tu. Nak keluar pergi cari, nak pusing mana kunci motor. Kat mana letak, pusing, berbalik-balik. Keluar masuk mana kunci, rupa dekat mana. Anak kata, ya kunci kat motor ayah tu. Rupanya masuk rumah, kunci nak angkat. Tak, kita manusia. Ya, kadang-kadang duit hilang RM10, hilang dengan cari tak jumpa. Jumpa bila? Dalam solat. Dalam solat jumpa duit tu. Allahu Akbar. Teringat Allah, duit aku tertinggal pula dalam poket seluar. Orang rumah dah masuk, pesen basuh. Baru teringat. Kadang-kadang kita yang lelaki yang dah tua ni rumah, kadang-kadang lupa bini kita. Saya pernah kan, pergilah ceramah. Cerita betul ni. Pergi kuliah, lepas kuliah, tak nak balik start kereta ni. Tadi saya nampak ada satu pakcik tu, dia balik dulu, naik motor seorang laju. Lepas tu dia patah balik. Pakcik kenapa patah balik? Allah Ustaz, orang rumah tinggal Ustaz. Orang rumah tertinggal. Patah balik cari orang rumah dia tu. Sekarang kita manusia lupa. Ya, memang kita manusia lupa tuan. Dan dah umur dah makin lanjut, dah masuk 60, 70, 80, 90 lagi lalu. Orang cakap ajak makan, dia kata ajak pergi pasar malam. Orang ajak pergi solat tarawih, dia kata apa? Baca buku tarawih. Baca buku tarawih. Satu solat tarawih, dua buku tarawih sejarah. Salah dengar. Pasal kita makin tua, makin tak ingat, makin lupa, makin lawak, makin lalai. Dan itulah perangai manusia. Sebab tu kita manusia ni perlu diperingatkan. Wazakir kata Allah, dan berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana ingat-ingat itu bagus bagi orang-orang beriman. Sebab tu saya kena diperingatkan. Tuan-tuan semua yang datang pagi ini juga kena diperingatkan. Pasal kita manusia mudah. Kita tak ingat. Yang kita ni makin lama makin dekat untuk nak balik bertemu dengan Allah SWT.